Menyala lucu. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Panas gila perlawanan Bayern menentang Real semalam. Siapa yang tak bangun tak tengok tu rugi. Pasukan Bayern Munich menang 4-3 dengan Real Madrid di Allianz Arena. Macam tengok badminton dah semalam. Dari gol Arda Güler di minit pertama kerana mistake Manuel Neuer, Bayern terus equalize minit ke-6 hasil jaringan Pavlovic. Dan Arda Güler skor lagi. What a free kick by Arda Güler di minit ke-29. Di minit 38, Harry Kane pula skor. Just before half time, Kylian Mbappe menyamakan kedudukan mereka dengan aggregate 4 sama. What a game. What a first half. Pasukan Real Madrid seperti biasa menunjukkan they are the powerhouse of Europe dengan mengikat jaringan from the get-go until ke minit 89, our ex-player yang sangat-sangat kita rindui, Lucho Diaz, scoring a beauty. Macam pernah tengok dia buat benda tu dekat Liverpool. Sebelum Michael Olise melengkapkan annihilation di saat-saat terakhir, sekaligus melenyapkan peluang Real Madrid ke semifinal. Jujur aku cakap aku sangat-sangat rindu dia. Itu yang kita perlukan di Liverpool. Berapa kali dah kita tengok dia skor macam tu semasa dia bersama kita di Liverpool. That eagerness to score. Kerajinan dia. Apa yang kita ada? Gakpo the Goats. Korang tak rindu? Apa-apa pun, tahniah buat Bayern Munich. Harapnya Lucho dapat dia punya Champions League medal lah. Kita tengok sajalah.